By the way, Ai, nasihat untuk kau. Kau ni tinggal ibu je. Dah tak ada ibu lain. Ni masa-masa kau untuk jaga ibu. Sekarang ni aku dengan Hafiz ada benda nak selesaikan. Kau doakanlah semoga dipermudahkan apa yang nak selesaikan. Aku harap kau pada fikirlah. Macam mana nak hambat hati dia balik. Start everything. Terima kasihlah jaga ibu. Ya. Jangan sampai nanti suatu hari bila ibu dah tak ada, kau nak menyesal. غير المغفور عليهم tinggal semua kesalahan ibu. Tak ada lagi doa daripada suara ibu untuk ibu. Malam menelan nafasku, doa terhenti di dadaku. Aku diam dalam runtuh, mencari Tuhan dalam lulu. Jika ini jalan darimu, mengapa aku masih jatuh? Ajarku erti reda, walau hati belum sembuh. Aku dipaksa belajar reda, bukan. Are you okay? Okey. Okay. Next time kalau kita free, kita boleh datang lagi. Terima kasih sama sekali. Maya ada nak pergi mana-mana tak lepas ni? Tak ada. Ayah ajak Maya makan malam? Kat mana? Adalah. Jom. Asal kau tak pergi dariku. Maya, confirm kau tak pernah datang sini kan? Tak apa. Ni kau ni biar betul. Jangan kita naik atas, kedai tu tutup. Kita makan angin je. Betul apa yang makan angin? Confirm power tempat ni spot sampai 2 pagi lah. Confirm? Confirm. Okay. Nanti dah tengok dengan mata sendiri, baru tahu tempat dia cantik ke tak cantik. Okay. Tengok buka ni. Apa mana Ini tu? ke tempat dia? Alah, inilah tempat dia. Wah, cantik Syed Cafe eksklusif. Vibe dia macam, wow. Welcome. Macam, thank you, come. Okey, kali ni I yang order. Jadi, I dah tahu apa nak order. Okay. Cik, tempat ni besar kan? Macam sesuai untuk family gathering. Tapi hari ni kita dua je. Kau janganlah sedih. Kita baru balik ziarah kubur arwah ibu. Lagipun kat sini, selalu lepas ziarah, ayah akan datang makan. Siapa tak tahu kan, Ayah kalau ada makan macam Kenduri. Kau lupa aku. Perut aku ni ada video storage tak? the storage Video storage banyak tak? kau punya the storage. Kejap. Man. Kau tunggu aku tanya abang ni. Je. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, nak tanya sikit bang. Ya bang. Okey bang, saya baru bawa kawan saya datang sini makan first time. Okay. First time tak bang Makanan apa yang tak jual bang? Semua ada bang. Semua ada dalam menu, semua ada. Semua ada bang. Wow. Wow. Semua ada bang kat sini dia makan pau-pau dia makan pau-pau dia. Terima kasih Kak. Datang lagi Kak
Lauk dah sampai, nasi dah sampai, air pun dah ada. Apa lagi? Normal rutin. Sebelum makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Jemput, bismillah. Sedap. Sedap. Ah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenyang tu. Okey, Maya, Ai ada pengumuman nak kasih shout-out kat diorang. Kalau korang nak lepak ataupun cari spot supper di website Chua Chu Kang Safra, korang boleh datang ke Syed Cafe Exclusive. Inilah tempat dia kalau kau nak lepak, nak dating, nak family time pun boleh. Wow. Jangan lupa episod kali ini juga ditaja oleh Si Jago. Ready to eat sambal. Kalau korang nak order, boleh hubungi di nombor yang tertera di bawah sini. Ada nombor ni? So, nak buat apa sekarang? Buat apa? Baliklah. Balik. Tadi kata Balik office. Ingat tak ada kerja office. Kerja banyak ni tau. Alamak. so yang hantar office je lah. Thank you lah hantar sampai Kejap. office. Aku ada benda ni nak kasih. Apa pula? Nak thank you bagai. Ini Si Jago, ready to eat sambal. Aku dulu suka juga makan dengan arwah ibu ni benda. Kalau ibu tak ada masa nak masak-masak. Ya ke? Alah. Biasalah, kau pun busy macam arwah juga. Jadi Rajin sangat. Jadi sambal ni kalau orang macam pemalas macam aku ni yang jarang masuk dapur, dah boleh jadi hero kat dapur Taklah aku cakap kau pemalas. Jadi yang penting kau sentiasa dapat makan. Jangan terlepas waktu makan. Kerja-kerja, makan-makan. Okey. Ni jadi senang lah Senang, ringkas, mudah. Boleh buat pergi mana-mana pun Konsep advertisement pula kau ni. Sebab okey lah boleh buat makan dalam office kan kalau dah rasa malas nak keluar ke. Okey juga. Tadi kau ingat juga kan aku makan ke tak makan. Ni sampai pukul berapa ni nanti kat office? Tengok kalau kerja habis baliklah. Jangan habis lambat sangat. Okay. Thank you. Okay, bye-bye. Bye. Wait. Bro, jom makan dulu. I am Maya on the move. Cafe hipster, street food padu. Semua masuk tak de excuse. Drop that. Sedap gila no cap kalau tak tekan play sekarang. Memang